tu Azmin masuk, Rafizi masuk. Dia kata dia masuk, dia bertanding timbalan presiden. Dia bertanding timbalan presiden. Saya ingat lagi macam mana dia kena maki masa timbalan presiden. Kan, kena maki. So, dah lah bercuti. Masa tu lawan Saifuddin. Dalam pada dia lawan Saifuddin ni, tuan-tuan, ni saya nak cerita lah. Tu kadang-kadang saya pelik juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Hari ni saya buka cerita lah, dah habis dah kan. Ni mungkin Rafizi tak tahu, saya tahu. Dalam pada masa itu Rafizi lawan Saifuddin Nasution, jawatan timbalan presiden. Fadlina lawan dengan YB Roziah, jawatan ketua wanita. Ketua AMK pada masa itu Adam Adli. Adam Adli tak ada lawan. Tak lawan Adam Adli, saya tak ingat lah. Tapi AMK saya tak peduli sangat lah. Tapi ketua wanita dan juga apa orang kata, timbalan presiden. Tuan-tuan tahu tak siapa yang berkempen untuk Saifuddin Nasution? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ini ketua-ketua cabang yang mana bertanding pro kepada Saifuddin, atau kalau tak pro pun tapi bertanding, betul tak kata saya? Ada di kalangan ketua cabang dapat panggilan telefon daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sokong Saifuddin pada waktu itu. Jadi kita kata, saya lah antara, saya tak buat hati. Saya pernah buat video sampai saya dapat saya dapat surat warning letter daripada parti. Saya kata sebagai presiden sepatutnya tidak menyebelahi siapa yang dia nak sokong sebagai timbalan. Rafizi pun kata kalau tak nak saya, bagi tahu awal. Tak nak saya sebagai timbalan presiden, bagi tahu. Jadi tak payahlah saya spend duit. Tapi bila ditanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, oh tak tahu, no, that's okay, you know, demokrasi, you know, teruskan. Tetapi dalam masa sama dia calling ketua-ketua cabang. Ketua-ketua cabang dia call, tolong sokong ni Saifuddin, sokong Saifuddin. Sokong Saifuddin tau. Alright. So pada masa itu akhirnya Rafizi ambil tindakan. Dia kata tak sempat nak kempen untuk pemilihan parti, so dia kempen untuk pilihan raya. Dalam pada dia nak tolong parti, ada orang dalam parti pergi tikam dia. Dia nak tolong parti menang lagi, tuan-tuan. Tapi dia kempen masa tu, dia kata padahal masa itu dia boleh kempen untuk pemilihan parti, tapi dia fokus kepada kempen pilihan raya. Dia kempen sebab apa? Dia nak angkat juga Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. I think dia ni jenis, dia ni jenis, Rafizi ni jenis, kalau dia ada satu aim, satu goal, dia akan set his eyes to the goal dan dia akan capai goal tu. Dan goal dia pada masa itu adalah untuk naikkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, and that's it. Menangkan kita kena jadi kerajaan, Anwar kena jadi Perdana Menteri, and that's it. Itu dia punya goal. And he did that. Dia dah berjaya. Dia berjaya buat. So lepas dia berjaya buat, dia tak ada hutang lagi pada sesiapa, tuan-tuan. Dia tidak berhutang dengan Anwar Ibrahim, dia tidak berhutang dengan PKR, dia tidak berhutang dengan Pakatan Harapan. Semua dapat jawatan yang mana patut dapat jawatan, semua dapat kedudukan yang mana patut dapat kedudukan. They all dapat position masing-masing. Okay. So akhirnya, tetapi dalam masa sama itu, saya kata tadi, Anwar dot call, sokong Saifuddin, sokong Saifuddin. Saya pada masa itu, kenapa saya tahu? Kan cabang saya bertanding juga. Walaupun saya tak bertanding, tapi cabang saya bertanding, calon saya bertanding. Dan calon saya ni bukan satu tempat, tuan-tuan. Calon saya ramai di seluruh Sarawak tu. Mereka sendiri komplain kat saya, beritahu saya. Kalau tidak direct pun melalui agent-agent mereka. Okey lah, tak apa, bertanding. Tetapi macam mana pun dibuat, akhirnya yang menang tetap Rafizi. Bukan rakyat, ahli parti tetap nampak Rafizi diperlukan untuk menang, untuk menerajui Parti Keadilan Rakyat, dan juga akhirnya membawa kemenangan kita dalam kerajaan. Kita berjaya tak membentuk kerajaan? Berjaya 80 kerusi, tuan-tuan. Kita berjaya kekalkan 80 kerusi. Orang kata, alah 80 kerusi je is. Tak, compare that, bandingkan itu ketimbang 4 pilihan raya yang kita lalui sebelum itu. Pilihan raya negeri Sabah, pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Sarawak, pilihan raya negeri Johor yang kita uyup habis. 4 pilihan raya, ketimbang itu kita boleh menang 80 kerusi. Nah, bayangkan kalau awal dulu kita dengar kata Rafizi, entah-entah kita jadi kerajaan tak perlu gabung dengan UMNO. Siapa nak compare? Compare lah. Tak, aku bukannya
fanatik sangat pada Rafizi, tapi I'm talking about logic and numbers. You compare yourself lah, bandingkan. Korang kata, oh, kemenangan itu disebabkan Anwar Ibrahim. Masa Sabah, Anwar Ibrahim pun ada. Masa Melaka, Anwar Ibrahim pun ada. Masa Sarawak, Anwar Ibrahim pun ada. Masa Johor, Anwar Ibrahim pun ada. Apa bezanya dengan PRU? Rafizi ada, tapi 4 ni Rafizi tak ada. Takkan kau orang tak nampak benda tu? Oh tak, bukan dia tak nampak sebenarnya, dia prejudis tu. Okay, tak apa. So akhirnya menang, kita pun membentuk kerajaan walaupun tak cukup. Kerana apa tak cukup? Sebab Rafizi bayangkan, imagine dia buat kerja March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, 7 bulannya. March 2022, September 2020, 7 bulan je dia pergi kempen. Dia pergi tour seluruh Semenanjung, berkempen masa tu. Kita boleh menang 80 kerusi. Imagine kalau dia ada 2 tahun, tuan-tuan. Imagine kalau dia ada 2 tahun. Sebab itu dia kata 5 tahun pertama kita jadi kerajaan, 3 tahun pertama dia nak buat kerja dia, iaitu sebagai menteri. Kita betulkan reform, buat structural reform, buat kerja kita betul-betul. Lepas itu bagi dia masa 2 tahun, iaitu daripada 2025 sehingga 2027 sebagai timbalan presiden. Jangan ganggu, dia akan buat kempen. Bayangkan kalau 2 tahun dia buat itu, kita boleh menang tanpa Barisan Nasional. Tapi apa yang berlaku pada 2025? Fakta ini yang ceplos-ceplos dan geng-geng itu tak nak terima. Mereka deny. Dan bila dia deny, tak apalah, dia deny, tak ada masalah. Itu hak dia, dia nak deny itu pulang. Deny lah. Korang nak deny. Samsul Iskandar mengumumkan yang bertanding pilihan raya adalah Nurul Izzah, disokong oleh ketua-ketua cabang ini yang kena paksa. Disokong pula oleh siapa, tuan-tuan? Oleh Amir. Sebenarnya saya dah cerita itu. Yang nak bertanding awalnya adalah Saifuddin Nasution, bertanding timbalan. Sebab Saifuddin tak ada jawatan dalam PKR, tuan-tuan. Dia kena buang daripada Setiausaha Agung. Dia tak ada jawatan dalam PKR. Dia ada jawatan senator dan menteri, itu saja. Dia ada jawatan dalam Pakatan Harapan. Imagine seseorang yang tak ada jawatan di dalam parti dia boleh pegang jawatan menteri kanan, iaitu Saifuddin Nasution lah. Dia tak ada jawatan. Dia bukan ketua cabang. Dia tak bertanding dengan ketua cabang. Dia bukan mana-mana jawatan, Setiausaha Agung ke timbalan, dia tak ada. Jadi pada masa itu dia nak bertanding timbalan presiden. Dia dah pergi tour dah seluruh Malaysia selama 2-3 bulan sebelum pemilihan parti. Tiba-tiba dia dapat berita Nurul nak bertanding. Dia minta support Nurul. Tiba-tiba dia dengar Nurul nak bertanding. Kenapa? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu kalau masih letak Saifuddin, kalah Saifuddin dengan Rafizi. Letak Saifuddin kalah. Tapi kalau letak binti Anwar Ibrahim, takkan ketua cabang ni, takkan ketua cabang nak melawan. Even kalau pun dia manipulasi sistem dan dia menang, orang akan kata, takkan kau manipulasi sistem, anak Anwar Ibrahim mesti ramai orang sokong. Kan? Pada masa itu kan, sebenarnya tak ada pun. Memang manipulasi sistem. Sistem memang kena manipulate. Tuan-tuan. Saya cerita dia panjang lah. Faizal Rahman dah sebut, Rafizi dah sebut, tak payah ceritalah benda tu. So dia caturkan supaya Izzah letak kat situ, bertanding kat situ, atas blessing dia, atas blessing Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim yang minta supaya Izzah bertanding kat situ, diletakkan. Izzah tak nak pada awal dia bertanding timbalan presiden. Izzah tak nak bertanding jawatan apa pun. Izzah nak kalau tak retire pun Izzah tak nak. Sebab itu kenapa kenyataan Izzah last minute baru dia nak bertanding. Orang lain yang kena umumkan. Dan dia mula-mula reluctant, tapi akhirnya dia nak. Ada seseorang lah cerita kat dia, bertanding Izzah, bertanding. So dia bertanding. Yang tu malah lah saya nak cakap siapa kan, tapi ada someone. So dia bertanding. Dia bertanding. Kita pun tahu sebenarnya. Saya mula-mula saya sedar, saya ingat ke masa kita tiba-tiba secara rush, secara tergesa-gesa, kita nak ubah perlembagaan parti, cara mengundi. Dulu nak undi timbalan presiden ni satu ahli satu undi tau. Satu ahli satu undi. Tiba-tiba beberapa bulan selepas Fuziah take over jadi Setiausaha Agung, kita nak ubah daripada satu ahli satu undi kepada perwakilan. Saya pelik, kenapa kita nak tukar perwakilan tergesa-gesa? Saya kata something is wrong somewhere ni. So pada masa itu kita pergi, saya masa itu ketua cabang. Saya ketua cabang. Kita kena mengundi di Kongres khas. Kongres khas dibuat di satu dewan. 1,000 lebih orang datang mengundilah.
seorang perwakilan, seorang setiap negeri perwakilan membahaskan hari itu hanya untuk melulus atau tidak melulus pindaan supaya satu ahli satu undi dibatalkan dan digantikan dengan perwakilan untuk jawatan timbalan presiden, naib presiden dan juga presiden. MPP memang satu undi satu ahli satu perwakilan satu undi MPP memang dah lama ada daripada last pemilihan. Tapi yang ini nak tukar naib presiden, timbalan dan juga presiden. Pada masa itu, seorang demi seorang naik atas pentas, semua mengampu. Dan kami dapat, saya ketua cabang, saya antara yang sepatutnya pergi mengundi, saya pergi mengundi. Kami dapat pindaan itu 2 hari sebelum kita nak buat undi. Dan di dalam bentuk undang-undang. Saya tanya yang mana yang nak mengundi, korang faham tak? Pindaan ni pasal apa? Dia orang semua kata tak faham. Pindaan ni pasal apa? Saya kata dia nak tukar daripada satu ahli satu undi kepada perwakilan. Timbalan presiden, naib presiden, timbalan dan presiden akan dipilih oleh perwakilan dan tidak ada lagi satu ahli satu undi. Korang setuju tak? Tak tahulah, kita pun tak faham lah ni. So pada masa itu seorang demi seorang perwakilan membahaskan. Tak ada perbahasan penonton, semua puji. 10 minit diberikan, 7 minit pertama pujian Anwar Ibrahim. 3 minit kedua duk cerita pasal benda yang dia orang tak faham. So akhirnya undian berlaku, 1000 orang mengundi setuju. 6 orang mengundi tak setuju. Dia ada online juga. 6 orang mengundi tidak setuju. 1000 orang yang hadir dan dalam online dan yang hadir mengundi setuju. 6 orang mengundi tidak setuju. 4 orang secara online tak setuju. 2 di dalam dewan. Siapa 2 tu tuan-tuan? Saya salah seorang. Saya salah seorang yang angkat tangan kata saya tidak setuju. Masa saya angkat tangan, siapa tidak setuju, saya angkat tangan 2-3 orang sana. Is tak payahlah tak setuju. Turun tangan, turun tangan. Saya kata kenapa? Hak saya lah, saya kata saya tak setuju. Dan orang kedua tak setuju, kawan saya, ketua penerangan saya. Kami berdua, saya terangkan kepada dia. Saya kata benda ni tak betul. Benda ni something is wrong, something fishy, saya kata. Saya undi tidak setuju. Saksi ya. Jadi saksi pada masa itu ramai tengok saya antara yang angkat tangan tidak setuju. So akhirnya datang pemilihan parti dan kita nampak, ni rupanya permainan dia. Kenapa saya tahu awal tuan-tuan? Sebab saya macam baca something is fishy somewhere. Sesuatu macam pelik je akan berlaku. Dan dia berlaku, it happened. Okay, fine, habis. So prediction saya semua betul. Okay, fine.